Kalau anda ada kemurungan sekali dengan masalah tidur, ada satu ubat yang bagus. Kita panggil sebagai Mirtazapine. Iklan, kalau anda rasa down, susah tidur atau ada simptom kemurungan yang makin lama makin ganggu hidup anda, jangan tunggu semakin teruk. Anda boleh datang buat konsultasi dan saringan kesihatan mental dengan saya, Dr. Azrin, di klinik saya di Nilai. Kita sembang dulu baru kita decide rawatan mana yang paling sesuai. Okey, berbalik kepada topik. Mirtazapine ni sebenarnya power untuk bantu depression, especially kalau ada masalah insomnia sekali, susah tidur. Banyak patient dia suka ubat ni sebab dia boleh bantu tidur lebih lena. Dia ada kesan anti-anxiety juga. So dia bukan setakat improve mood sahaja, tetapi bantu improve kegelisahan. Ada yang rasa takut, anxiety tu berkurang juga dengan ubat ni. Kadang-kadang ubat ni juga dia boleh bantu naikkan selera makan. Dia bagus untuk pesakit yang terlalu kurus disebabkan oleh depression yang kurang selera makan. Tapi setiap ubat dia ada kesan sampingan dia. Kesan sampingan yang paling famous lah ubat Mirtazapine ni adalah kenaikan berat badan dan juga selera makan yang semakin bertambah, dan boleh buat seseorang tu rasa mengantuk sangat-sangat, especially pada awal start rawatan tu lah. Dan ada juga orang yang rasa mulut dia kering, rasa pening kepala atau sembelit. Macam biasa, setiap ubat pun kena ambil under pemantauan doktor dan jangan stop secara mendadak. So guys, kalau kemurungan tu datang sekali dengan susah tidur atau hilang selera makan, Mirtazapine ni kadang-kadang boleh jadi pilihan terbaik untuk anda. Kena aware dengan side effect dia. Kalau anda nak tahu lagi tentang ubat ini sesuai ke tak untuk anda, boleh je set appointment dengan saya di klinik saya di Nilai. Kita check, kita borak, kita boleh cari jalan penyelesaian terbaik. Apa-apa soalan boleh tanya di ruang komen. Take care.